Hai, Assalamualaikum. Saya Mahira Rayhana, pengacara Semakmur TV, TVPSS, SMK Felda Kahang Timur. Pada 9 Oktober 2024, Semakmur telah mengadakan lawatan ke Balai Bomba Keluang untuk seluruh anggota kadet bomba dan 4 penganggur pembimbing. Jom kita saksikan. Tepat pada pukul 7.45 pagi, seluruh anggota bomba telah bergerak ke Balai Bomba Keluang. Kini kami telah tiba di pekarangan Balai Bomba Keluang. Bangsa naik. Nampak? Macam tu. Bagi yang besar, bagi yang kata. Letak dekat ni. Dekat dagu bangsa. Baik. Letak. Letak. 3, 4. Wow. Pending. Dengan tangan yang dominan. Tangan yang dominan. Shopping mall, jalan relax. Awak-awak. Terima kasih, Tuan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akila, wartawan Semakmur TV, TVPSS SMK Felda Kahang Timur. Bersama saya, Tuan Jusof, pengawal bomba kanan 2. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Pada pendapat Tuan, apakah objektif program ini diadakan? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan SMK Felda Kahang Timur kerana sudi datang berkunjung ke Balai Bomba dan Menyamak Keluang ni. Dan objektif yang hendak kita sampaikan, yang pertamanya adalah dari segi ilmu kebombaan. Dalam sesi lawatan ni kita terapkan atau kita selilitkan sedikit ilmu-ilmu kebombaan, iaitu tentang perawatan kecemasan dan juga sedikit tata cara penggunaan alat mendam api untuk kesiapsiagaan pada pelajar ni sekiranya berlakunya kecemasan. Dan objektif yang kedua pula adalah untuk memberi pengalaman dan juga perasaan bila mencuba memakai kelengkapan pakaian semasa kita buat di lapangan tadi. Jadi itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, Tuan. Okey. Sama. Tamatlah sudah lawatan ke Balai Bomba Keluang. Diharapkan semua anggota kadet bomba dapat menambah ilmu pengetahuan melalui lawatan ini. Sekian daripada saya, Mahira Rayhana, melaporkan untuk Semakmur TV. Tepat, telus dan terkini. Bye.